Jika kita tak tahu CPR, mungkin kita hanya boleh lihat tanpa dapat berbuat apa-apa. Itu mungkin mematahkan hati kita. Tapi itu tak perlu jadi kenyataan. Dengan belajar CPR, kita boleh jadi penyelamat dalam detik-detik kecemasan. Kita boleh memberi peluang kedua kepada orang yang kita sayang. Beri mereka harapan. Cuba bayangkan, jika seseorang yang kita sayang tiba-tiba jatuh pingsan, sesak nafas atau tercekik. Adakah kita tahu apa yang perlu dibuat? Adakah kita bersedia untuk bertindak dengan cepat? Kita semua pernah berada di tempat yang tidak terduga. Kadang-kadang, satu tindakan kecil boleh membuat perbezaan yang besar. CPR, satu kemahiran yang mungkin akan menyelamatkan seseorang yang kita sayang atau bahkan orang yang kita tidak kenal.